Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita punya kesempatan dah akhirnya untuk buat cara isi bensin dekat Petronas. Wow, kita tengok dulu geng. Okey, jom. Emma tak ikut follow Emma sebab dah penat dah dia tu, dah ke Singapura. Dah pusing sana sini dah, kebas dah kaki besi dia tu. Okey, jom kita nak try isi minyak. Ada dua kad. Oh, ada dua kad. KTP. IC. Bank. IC dengan bank. Banknya Barcelona. Ini Okey, bang. untuk subsidi. Subsidi. Yang kerajaan bagi. Ya, betul. Bagi. Satu Okey. orang dapat 300 liter. 300 liter. Yang ni 97 tak ada subsidi. tak ada subsidi, swasta. Beza harga berapa ringgit kalau yang swasta? Yang subsidi RM1.99 RM1. 1 liter. Yang ni RM6 4. 3,8 3.8. Okey. Tak jauh pun. Tiga. RM2. Betul. Jauh. Oh ya RM1. Betul. Okey. Sekarang kita nak isi sebab dah setengah. Kita isi 60 saja. Isi 60 lah. Reset jumlah dulu. Okey. Besar. 60. RM60. Okey. Tekan okey. Tekan bulat. Okey. Sekarang bayar. Lepas tu sila bayar. Tempel macam tu je. Sila tunggu. Okey. Sekarang untuk subsidi. Masukkan IC-nya. IC kan? IC. Kalau orang asing tak ada IC macam mana? Tak dapat subsidi. Okey. Jadi masukin paspor. Pasport tak boleh juga. Jadi macam mana? Anda layak untuk bersubsidi. 45. Wow. Baru boleh. Layan sendiri. Ini yang bestnya. Aduh. Tak ada orang layan, geng. Wow. Apa kerja buat petrol? Dah lama kerja sini. Ini dia punya ni. Tinggal tekan je macam tu kan. Itu saja. Wow, mantap dia punya sistem, memang beratur geng. Dia memang mandiri kan. Lepas tu Fatir juga ada jumpa akak daripada Johor yang bawa kita orang ke Singapura tadi. Dia cakap dia lebih senang mandiri macam ni kan daripada dilayan sama orang. Bestnya budak Malaysia, lebih senang layannya mandiri kan. Minyak sedang diisi, kembalikan nozzle selepas selesai. Nozzle? Nozzle tu apa bang? Nozzle tu. Jangan bawa pulang Jangan bawa pulang. Takut tersilap. Okey. Ada cermin kat ni. Ni padahal dah. Ini kesan subsidi tengok. Tadi saya isikan RM60 saja. Tapi dia isi sampai 116. Dia bagi lebih. Wow. Banyak subsidi negara bagi. Maksudnya saya bayar hanya RM60. RM60. Itu subsidi kerajaan bayar. 60 bermakna berarti 60. RM60 juga, betul, 2 kali lipat. Kerajaan bayar setengahnya kan. Mantap. Ini kerajaan bayar. Tu dah muncul pesan ni. Kembalikan, jangan bawa balik mantap. Okey. Cetak resit. Kalau resit tak apa. Abang biasa cetak tanpa IC dah ambil? IC sudah habis. Okey, mantap. Cepat juga. Ya Allah, pantaslah senang macam tu. Best lah geng, ya Allah. Ini kalau sistem macam ni kan, Fatir senang tengoknya. Lepas tu kita pun boleh hidup bermandiri. Tengoklah dia orang semua ni kena isi sendiri geng. Wow, ya Allah. Terima kasih banyak nih untuk para donatur yang sudah bawakan Fatir dekat Malaysia hari ini. Okey, tuan-tuan, puan-puan, kenapa ini video setengahnya malam, setengahnya dah siang? Bukan siang ni, petang Petang. Dah petang. Lepas tu Fatir pun nak ambil stesen fuse Petronas sebab malam tu kita orang isi Petronas kan. Betul, isi Petronas. Jadi alhamdulillah, mungkin inilah sedikit yang boleh Fatir sharing tentang Malaysia, macam mana kita diajarkan untuk mandiri. Betul? Betul. Alhamdulillah. Jadi boleh tengok langsung kan. Betul. Hari-hari tu Fatir tengok dekat media sosial, di YouTube ke di Instagram, TikTok, segala macam. Kita buat reaction dulu, dah 5 tahun kita reaction, akhirnya sampai Malaysia. Lepas tu lagi satu, ternyata di sini lagi beratur. Di dalam video beratur juga. Maknanya Fatir tengok dengan jelas lah. Kalau dulu kan Fatir fikir, Minda Fatir ni kadang fikir, iya ke macam tu? Tak ada ke yang buat degil? Betul. Tak ada. Sebab bila Fatih
tengok melalui Media sosial. Fatir akan fikir, betul ke diorang ni Ya, beratur? pelik Ataupun yang ni macam ni ke diorang cara isi minyak kan? Kejap Bang Yus. Fatir kadang fikir ini hanya konten je kan? Betul, tak? betul. Tapi ni tengoklah, Fatir dah buktikan sendiri. Macam ni cara isi, kita memang kena mandiri. Last video tu pun Fatir dah ajar lah. Bukan ajar, macam dah bagi tahu juga. Ada akak Long tu. Dia lebih senang macam ni katanya. Betul. Lebih senang mandiri daripada dilayan sama orang. Wih, Betul. best Kalau punya budak pendapat Malaysia. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni? Tak tahu mobil tapi dia berdoa. Tapi best macam kereta sport betul, amin betul. ya. Okay. Tapi itulah macam Fatir buat reaction, orang Malaysia pun permulaannya memang susah juga bila nak diminta untuk mandiri stesen minyak. Tapi butuh masa. Selepas kita dah lalui proses tu, sekarang kalau tanya perlu mandiri ke atau bantuan, kita lebih senang pilih untuk mandiri. Mandiri, betul. Okey, masa tu Fatir dah survey lah. Ternyata hanya butuh 60 tahun. Betul. Kurang lebih, kan? Betul. Maknanya 60 tahun rakyat Malaysia boleh bertukar pikiran Minda is the best. Betul. Mantap ayat tu kan? Mantap. Okey, jom. Ini lagi, satu lagi. Satu lagi. Apa yang satu tu? Ini korang tengok, kalau Fatir tengok mungkin ni warna hijau dah. Betul? Petronas kan, warna Petronas. hijau kan. Okey, jom follow sini. Okey. Minta maaf Abang Yus. Boleh, tak ada masalah. Dah follow pula ni. Tak apa. Nampak ni? Yang penting jaga kereta. Okey. Yang ni, ini persona Fatir berdiri kat dalam parking supaya Abang Yus tak ni. Boleh. Kat sini je lah. Okey. Yang di belakang Fatir ni stesen juga. Stesen. Bersebelahan. Jiran. Betul? Kan? Betul. Ya Allah. Allahu Akbar. Nampak Bang Yus? Nampak Shell? Shell nampak. Warna kuning tu. Diorang tak bergaduh. Tak ada, sebab dalam perniagaan dibenarkan. Harus beri kepada customer pilihan. Mana yang diorang suka. Maknanya diutamakanlah untuk dia orang punya pelayanan. Betul. Pelayanan apa? Diutamakan diutamakan untuk masyarakatnya memilih. Betul. Betul. Kebaikan kepada syarikat-syarikat minyak ni bila dia bagi pilihan kepada pengguna untuk memilih sama ada kita teruslah merit Shell dengan Petronas ni. Jadi secara tak langsung, betul, pemilik-pemilik stesen minyak ni akan cuba untuk berikan servis yang terbaik. Betul. Sebab mereka ni punya kompetitor, betul tak? Kalau mereka ni punya kompetitor, punya saingan, mereka akan berlumba-lumba kan memberikan pelayanan yang terbaik. Lepas tu kita masyarakat bahagia, senang, selesa. Betul. Aduh, ya Allah. Sebab kita dapat yang terbaik. Betul. Macam ni lah 60 tahun dulu mungkin tak macam ni kan? Betul. 60 tahun sekarang lah rakyat Malaysia boleh jadi macam ini. Bukan puji sangat, bukan menjilat sangat Malaysia, bukan. Bukan. Jadi Fatir bahas apa yang nampak Fatir dan yang tak nampak sebelum ni Fatir dekat dekat sebab Malaysia pun belajar daripada negara-negara maju. Betul. Untuk sampai ke tahap ni. Jadi tak mudah lah. Siapa-siapa pun boleh maju. Janji sanggup ubah minda. Okey, hal yang pertama kita bikin kemajuan macam ni adalah minda dan pendidikan. Betul. Pendidikan dulu kan? Pendidikan dulu. Betul, pendidikan dulu. Best lah. Petronas, Shell kan? Shell. Okey, harga sama tak? Harga sama. Wow. Sebab dikawal oleh kerajaan. Dikawal. Tak boleh main harga Tak boleh. Aduh, kacau. Aku rasa nak jadi mafia kat sini. Tak boleh. Dah tak boleh kan? Okey. Ya ni kita orang berhenti dekat kawasan apa? Rehat. So dekat sini ada juga kemudahan-kemudahan lain. Ada Burger King. Ada Burger King. Wow, keren kan? Burger King. Untung kita tak puasa kan? Tak puasa? Try. Boleh? Jom. InsyaAllah. InsyaAllah. Mantap. Kalau puasa tak boleh. Okey. Teman-teman, puan-puan, terima kasih banyak dah follow Fatir. Minta maaf banyak-banyak kan. 5 minit. 5 minit? Dah 5 minit. Okey. Okey lah. Minta maaf banyak-banyak. Tadi kita cakap 3 minit. Okey. Kita close dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak bila ada kesalahan Fatir. Nak review ke, nak explore ke. Mungkin explore ni lagi teruk sebab Fatir excited. Bukan lagi excited, spontan. Spontan, betul. Sebab kan baru tengok benda macam ni. Jadi apa yang ini tak inilah. Tak tertata rapi kan. Pasal kata Fatir kan. Betul. Okey, tolong jangan pandang rendah bangsa kami lah. Fatir pun nak anak cucu bangsa nanti ke depan, bolehlah dia orang mau belajar yang penting kan. Macam Fatir lah, mau jauh-jauh datang Malaysia, mau belajar lah macam mana kita beradab, buang sampah, jangan merata-rata. Banyaklah kena belajar kat Malaysia. Okey, tuan-tuan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.